Okay. Hey guys, kami nak review kedai Raya. Let's go. Apa jahat tak jahat? Ada koyom kata benda ni nakal. Tak jahat guys. So kita tengok sana pergi ni. Kita bawa kamera. InsyaAllah boleh dapat view. Tapi kita ni influencer. Full review lah. Nanti kau boleh review lagi. Kita tak sorry lah. Berapa? Review. Tekstur dia sangat lembut guys. Jahat. Gue nampak partikel jali di sini. Kecek sikit. Oh, kena kecek lah. Kita terang first bite dulu. Bismillah. Untuk ayat bismillah ni kita cover itu kafe belum. Mau tengah interact dengan audience Pantai Timur ni. Oh, audience Pantai Timur. Tarik sikit. Cheers. Tarik sangat dia. Tak. Tarik dia. Dia dengar ke tak? Tadi bang cakap ada perasaan kan? Dia slow motion lah. Tadi lagi nak kes. Korang tengok ni. Bakal gantan. Ya. Kalau dah madu. Puri. Mak kau puri ah. Abaikan je guys cerita-cerita ni. Kita buat food review. Tak gelak tu kalau dah. Memang SMS. Version dia pun boleh dia benda. Kalau dia balik. That's weird. Aku baru Suap aku. Balik deh. Tak tahu ada nasihat juga ni. Nak buat perangai refleks. Kau macam sembahyang kan. Yelah, nampak aku ni jahat. Nampak aku ni pendosa. Dari tiga tu. Kau buat apa tu Res? Buat isi. apa? Kau pula ingat kau main macam mana? Kamian. Kau mampu RM3 sim sikit boleh tak? Murah. Tak itu kot. Kan? Hebat sangat ke? Cakaplah. Biasa balik udang. Dengki kau? Dah maksudnya gempak lah. Mu jangan nak dengki-dengki Ya, Mus. Nampak dah Mus untuk kau? Ecem. Ecem. Ini aku nak Bapak lagi. Jeki. Bapak lagi. Memang Dah menolong. Tapi kepala besar nak kan? Yang besar. Besar. Udang kambing bawah. Dia bagi meatball tapi 2 ketul je Puas Amri Zain. Tak boleh komplain kot kan? Meatball 2. Teruk doh. Astagfirullah. Caught in camera doh. Asal 2 meatball je yang bukan dia kan. Galak kan. Tak rasa kan. Ni yang first yang aman Azhar. Tu marah ke cemburu? Itu soalan ke cemburu? Dia hitam, keluar hitam. Topi kenapa tak hitam? Sebab topi comel. Sebab topi comel. Dah makan tak sendiri tak dengar. Yan. Oh, asal kau macam mengadukan mak tu. Jangan macam ni. Dah kan. Jangan macam ni Yung. Kan. Macam budak-budak kan. Kau tak ada suara Yung. So
tadi. Itu sini. Kita nak kerja makanan. Dah ni dah dekat. Yes. Macam kau tengok tu. Okay, kita ada telur guys. Nak ni tak? Dia macam dia bodoh. So set. Oh. Habis. Nyam-nyam. Udang dia ada 5. Ni udang apa ya, Bik? Galak kan? Oh yelah, udang galak. Tak. Apa yang besar? Sakai. Asal muka kaca. Hujan guys, terpaksa minum di dalam. Semarakan hari ini. Makan tak sayur? Aku dah rangka akhirnya. Apa? Okay, first aku nak masuk DBS. Atau nak jadi pengarah DBS. Lepas tu aku nak jadi pemasa politik. Lepas tu nak jadi Perdana Menteri. Lepas tu aku nak ban Ahmad Azhar. Itu main target aku lah. Aku nak ban Ahmad Azhar. Lepas tu aku nak bersara. Jusair. Jadi Perdana Menteri. Terus ban Ahmad Azhar daripada Malaysia. Keluar dia letak kat Indonesia. Macam tu. Supaya dia tak terus membodohkan rakyat Malaysia, terutamanya pelajar-pelajar di sekolah. Cakap apa? Bayar sini ke kan? Kak, bayar sini ya? Bayar sini. Bayar kaunter? Oh, mata kecil sikit. Berapa? 3. 1, 2, 4. Ambilkan saya satu order boleh tak? Boleh. Tu. Sekejap macam bazir je. Sekejap lagi tak makan. Boleh makan guys. Boleh tahu-tahu sebenarnya lah. Cikgu mula. Sekejap. Nak pupuk sekali kau. Sosok. Ni kilo sekali boleh? Benar. Asin. Asin lah. Nanti tak tahu. Itulah fail mat. Kita buat dekuk. Dekuk satu. Gagal mat satu. Balik kampung. Kampung Aiman guys. Apa? Kepak? Boleh tak? Apa? Good. Mentang. Kau kena cakap. 15 guys. Kau nak sang? Mega ya, sangat mega. Mega tak mega. Harga pun mega dik. Kita nak suasana dik. Sedap lah dia punya sos. Aku suka sos dia. Mengganggu lah bayang aku. Nampak makan ni. Bagi ketam ni memang nampak juicy gila. Tengok kat sini. Memang udang ni memang besar. Goreng kan? Goreng. Udang dia letak berapa ni kan? Dia macam Fendi Mojo. Tiba-tiba macam suara besar. Dia tak, dia ekor kan udang. Udang tak, dia ekor kan. Rasa kuah dia. Jahat. Kuah dia memang sedap. Lemak-lemak dia. Jahat. Memang jahat. Sotong. Set res. Dia ada sotong. Ada ayam macam ni guys. Telur ya, Aiman suka telur. Dia suka tu. Dengar tak? Kuah ni sebenarnya pakai hari lah. Dia Maggi. Tapi dia sebabkan campur-campuran segala rempah-rempah tu, dia memberi satu rasa yang berbeza. Sotong bawang angkit dia. Ada telur sotong tak? Spinal cord sotong ada lagi. Masa kita dah boleh jadi Jason. Jason bagi 5. Ni awak Jason bagi 5. Nonchalant lah. Tak nak nampak macam sedap sangat, tak nampak macam tak sedap sangat lah. Kalau kita ke tengah 6.3. I give this 6.3. This is bad. I give this a quite affordable. Woohoo!
Kedai ni pun sampai 2 pagi macam mana? Sampai 2 pagi so kita kena habiskan semua ni. Banyak ya. Ni baru first round. Kau mampu habiskan? Yang ni love tak? Tak bisa masak lah. Okay. Kita pula artis macam mana kan? Love. Kita korang sekolah effect. Apa? Korang sekolah effect. Apa tu? Sekolah effect tu kalau sekolah orang tengok kau kan? Tak boleh. Padahal tak kan? Orang western ni. Cakap English kan? Bos hati recommended. Siapa lagi soal? Jarang je 6 orang. Kau tak ada swipe up kan? Apa benda kan? Memang je Yes, pun memang sedap. Memang korang kena pergi ke tak pergi guys. Kalau korang tak pergi, korang rugi guys. Ada kambing kopi guys. real. Tak pernah jumpa lah. Kambing kopi is real. Kau rasa dekat bahagian dekat manis kau tu. Rasa Zeus. Aku dah baca. Daging dia juicy, daging dia rasa daging tu. Rasa daging. Jahat lah. Jahat lah. Daging tu Rasa. Semua tu rasa. Aku tahu aja. Dia cakap rasa. Tu rasa apa? Daging dia tu rasa. Padu lemak. Kau nak gana apa ni? Baring. Okay, awak makan berapa pinggan kambing? 300. Tapi dia orang paling banyak. Kita total hari ni aku rasa dalam 4 kilo lah. Kilo daging. Tapi yang paling banyak makan yang kau makan kamera yang ni. Jam. Sikit-sikit. Tak, aku sikit je makan. Sikit-sikit kat muka yang makan banyak tu. Hilang. Yang penting puas hati guys. Murah gila guys. Yang penting RM40 habis tak ada tax. Free booking. Yang aku sanggup datang Kelantan naik flight semata orang rasa. Dia punya sedap tu, kau boleh jadi food reviewer dan kau bagi free review tanpa berbayar. Orang sekarang nak pergi tarawih. Sambung 20. Nak sambung, kita nak sambung yang ke mungkin yang ke 10 lah kot sekarang. Sekarang baru pukul 8.40. So kita nak gerak sekarang. Tiba 8.40 dah pukul 10. Ke sekolah tak?